Nah, saya beli periuk baru lagi sebab hobi saya memang beli periuk. Jom kita tengok apa dekat dalam. Okay, ni dia punya penutup. Ya Allah, cantik awak. Penutup dia jenis seramik. So, ini penutup dia cantik korang. Dia punya penutup ni jenis seramik. Bawah dia macam ni. Siap dapat sponge lagi ha. Boleh lagi kita basuh periuk. Oh, ni dia punya tangkai dia. Ataupun pemegang dia. So, nanti kita boleh pasang dekat periuk tu lah. Inilah periuk dia. Yang ni saya nak sangat awak. Sebab apa? Sebab periuk dia bentuk macam 4 segi. Nampak kan? So, kalau ada macam ni, jenis seramik, bawah dia lepis. So, boleh guna untuk semua jenis dapur. Kat dalam dia, jenis non-stick coating lah. Untuk pemegang ni kan, dia dah bagi batang macam ni. So, kita boleh letak kat sini. Tapi, kalau tak nak guna batang, kita boleh guna yang ni. So, just slot je kat sini. So, kita boleh angkat lah dia punya. Pegang macam tu. So, taklah panas kat tepi. Nak pasang batang ni pun senang je. Just letak kat sini. Lepas tu kita pusing je kat ujung ni. Tak payah nak guna screwdriver bagai. Nak suruh anak kita pasang pun boleh. Okay, dah pusing ketat-ketat macam tu. Dah siap dah. Kuali ni tak terlalu berat tau. Sedang-sedang je. Dia punya saiz 28cm. Sesuai lah untuk family-family yang kecil. So, kalau korang dah boring dengan kuali-kuali yang bulat tu kan, korang boleh beli kuali yang petak pula. Boleh tekan link kat bawah.